Hai guys, so hari ni aku nak tunjuk yang aku ada beli pump bag ni lah. Korang tengok saiz dia. Tu saiz yang normal untuk aku nak masukkan semua cadar-cadar lah, towel-towel yang lama-lama lah apa semua. Ni salah satu contohnya tikas mayang ni. Memang puas hati gila sebab dia boleh muat and kau boleh sumbat lagi dengan towel lah, selimut lah, apa jenis segala lah benda. Korang tengok lah video ni. Kan aku dah cakap dia boleh masuk. Tengok aku masukkan apa ni, sarung bantal pula korang. Sarung bantal aku bukan sikit tau, banyak. Sebab ni daripada zaman mak ayah aku belum pindah kampung lagi, Kak Long aku belum kahwin lagi, Kak Cik aku belum kahwin. Diorang semua lah memang duduk satu rumah. Memang banyak cerita dia. Ni baru sikit tau. Lepas tu aku ambil lagi selimut belah belakang ni. Cadar-cadar selimut untuk aku sumbat masuk sekali dalam beg tu. Tadi korang tengok saiz dia macam kecil je kan. Tapi sebenarnya tak guys, tak. Lepas aku dah masuk ni, aku tolak-tolak, nak impit-impit lah dia kan, supaya boleh masuk benda lain lagi kan. Ada ruang lagi guys. Nampak? Ada ruang lagi. Itu pun aku tekan-tekan dia, cakap sabar nak ambil yang lain pula. Korang tengok aku ambil apa? Aku ambil towel kecil-kecil, aku masukkan dalam tu. Memang orang cakap kalau aku boleh rate, aku rate 5/5. Sebab rate sampai 5 bintang je kan. Korang tengok. Itu pun aku godik-godik lagi guys. Aku tengok apa yang boleh ambil untuk aku masuk dalam beg yang ni. Aku ambil selimut pula. Aku lipat 2. Lepas tu aku masukkan dalam beg tu. Dah tamat. Ini untuk beg yang kedua Setelah beg pertama tadi aku tak sempat record. Ni misi untuk tutup dia lah. Sebab kita nak pump beg tu bagi dia kempis. Ni klip dia. Nanti korang klip je. Ni lah guys contoh beg pertama yang aku dah pump tadi. Cantik kan? Nampak macam kecil tapi besar. Now waktu untuk kita pump supaya benda tu kempis lah. Nanti senang lah kita nak susun dalam almari ke, dalam beg ke, kau nak buat pergi bercuti ke, sangat mudah. Orang cakap apa? Travel pack macam tu lah. Kau tengok memang satisfied gila tu. Memang aku puas hati sangat dengan barang ni. Lepas korang rasa macam dah ngam, dah kempis tu, jangan lupa tutup pula. Lepas tu korang sambung lah untuk vacuum bag yang lain. Tada! Inilah hasilnya. Cara korang nak guna, belah atas tu ada button. Korang tekan je, make sure yang bulat tu masuk dekat yang bulat belah bawah tu. Lepas tu korang tunggulah sampai dia pump, dia kempis kan, dia keluarkan semua angin-angin tu. Lepas tu bila korang rasa dah, korang tutup je balik. Tada! Hasil dia lagi sekali. Memang ngam guys, super recommended.